Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Raimadon. Okey, nama saya Muhammad Iman. Baiklah, tajuk saya hari ini adalah Havok Food Festival. Di video kali ini Rai nak tunjukkan pameran jualan makanan dan jualan produk. Jom kita saksikan. Havok atau pameran yang melibatkan perniagaan Bumi Putra adalah acara jualan yang dianjurkan oleh Havok Event dan Management. Acara ini menampilkan pelbagai jenis produk dari peniaga Bumi Putra termasuk makanan, fashion dan barangan kecantikan. Event kali ini berada di dataran Sentio Seremban 2. Saya berada di event ni petang hingga malam. Ramai orang kat sini. Ini jeruk ni. Asam dia pun ada. Inilah peluang peniaga-peniaga Bumi Putra tunjukkan produknya. Saya berasa teruja ramai anak-anak muda Melayu berniaga di sini. Berbagai jenis makanan boleh cuba di sini. Sini pun ada jual cheese tart. Kalau malam ni lagi meriah. Di sinilah lokasi pameran tu. Pengunjung-pengunjung ramai suka datang malam sebab tak panas. Ryan datang sekali lagi malam ni sebab mencari makanan raya. Ryan beli ambuyak dulu ni. Macam-macam ada jual kat sini. Pameran macam ni bagus. Beri peluang untuk orang yang beli dan beri peluang untuk orang yang jual. Untuk panduan orang luar negara ini bukan pasar malam tau. Wah, yang ni pameran Zoom ni. Di mana? Di mana? Di mana? Balak ke? Ambil gambar ke? Jangan pusing sini. Sebelum balik, kami beli makanan untuk makan di rumah. Semoga pameran ini berterusan di tempat-tempat yang lain.